Macam lah sebagai property agent untuk new project. Sebab new project ni dia tak ada rumah yang dah siap. So kita kena datang untuk galeri, kita kena study kawasan tu, apa potential kawasan tu. Contohnya macam ni lah. So apa potential untuk this house? So macam rumah ni, contohnya kalau korang tengok kelebihan rumah ni kalau kita tengok dari segi layout dia, sebab dia pandai main peranan untuk ambil potential kawasan ni ataupun view dia. Sebab view rumah ni memang betul-betul menghadap ke istana tau. So kalau diorang buat view yang blok istana tu, so dia dah tak cantik lah. So diorang pandai, diorang buat facilities tu macam ni supaya contohnya family nak datang, nak mandi dekat sini apa semua, diorang dapat view istana, diorang boleh pandang pintu depan istana tu, memang cantik. So macam ni lah, setiap projek ada potential dia. Apa potential projek tu? Semua tu kita kena study sebab sebelum rumah tu siap, selain daripada siapa developer dia semua. So contohnya macam kawasan ni, okey lah, kawasan ni bukan sebelah CIQ betul-betul, tapi dalam kawasan Golden Circle lagi, kalau nak pergi CIQ, dia betul-betul di sebelah Tangga Bay. So dia akan ada straight line highway pergi ke CIQ. So kawasan macam ni sebenarnya adalah untuk orang-orang yang nak lebih kepada own stay ataupun nak duduk sendiri, diorang nak size yang lagi besar sikit. So diorang akan cari belakang sikit lah. So ini adalah kawasan-kawasan dia. Tamat video kita hari ni. Kerja kita, aktiviti kita hari ni buat video je. Let's go. Oh, handphone baru, tangan baru. Ni happy. Okay, bye. Apa lagi? Dia dah tahu.